Kalau kita duduk kat kampung, orang kampung punya malu tak sama dengan orang kampung punya, orang bandar punya malu. Dia tak? Orang kampung ni, Ustaz Muhammad, malu tu terjaga sikit lah. Cakap pun tak lebih kurang sangat. Aurat pun lagu ni nak berjumpa dengan orang ke apa semua, ada gap dia, ada pasal sifat malu tu ada pada orang kampung. Tapi orang pekan sikit, aurat pun dah tak jaga sangat dah. Ikhtilat ni, duduk bercampur gaul lelaki perempuan pun dah tak jaga sangat. Pasal apa? Pasal surrounding. Termasuk kita duduk dalam rumah kita, kita punya sifat malu ni dia akan terpengaruh, akan dipengaruhi dengan keluarga kita, hidup, suasana hidup dia lagu mana. Kalau mak ayah kita jadi orang yang tak, saya ada kawan saya Muhammad, mak dia biasa, sorry cakap dah, biasa berbogel dalam rumah dengan anak-anak dia. Dia tak heran, dia orang Melayu ni, orang Islam. Saya Muhammad. dia kata tak, suami dia, apa ni, kawan saya tu, kawan dia tu, si suami tu belajar dekat luar negara. Balik dia bawa suasana hidup dia macam tu. Pasal dia kata apa? Dia kata macam mana telusnya kehidupan orang barat, dia kata. Tak ada, nothing to hide, nothing to be ashamed of. Ya tak? Mai hari tertentu dalam seminggu tu ada hari yang hari bersih. Dia, mak dia akan bawa anak-anak ni sekolah menengah, sekolah rendah. Darjah 6, darjah 5, masuk sekali dalam tandas, dia bersihkan tubuh anak dia apa semua, sekali dengan suami dia. Hidup macam tu. Pasal apa? Pasal dididik dengan suasana macam tu, dan mendidik suasana tu, anak-anak tu hilang sifat malu, tak ada apa. Faham ni saya Muhammad? Jadi kehidupan malu kita ni, ataupun watak malu kita, dia akan terkait dengan suasana tu, bi'ah. Yang kedua, malu ni dia berpunca daripada iman. Apa ni, kenal dia panggil ma'rifatullah. Kenal dia dengan Allah. Macam kita dulu-dulu lah, waktu zaman kita jahil, kita tak mengaji, kita tak segan tunjuk maksiat pada orang. Kita zaman kita dulu-dulu tuan-tuan, tak ada handphone ni, tak ada gambar handphone ni. Ada kamera yang krek tu, serap krek gitu kan. Lepas tu pi disco, ambil gambar depan tu. Mana pi buat tempat maksiat, pi konsert, ambil gambar tu. Faham tak? Lepas tu share tahun 2000, tahun 2000 berapa, dah ada Facebook zaman tu, buah gambar. Faham ni? Lah ni dia jadi AJK masjid. Ni gambar dia duduk apa ni depan Sayyid Muhammad, depan disco tu, duduk kat meja tu Sayyid Muhammad ni 20 tahun lepas. Sekarang ni dah jadi Tok Bilai masjid. Faham tak? Keluar balik tu memori 20 years ago. Bagus punya yang sing. Geng-geng JK masjid tengok, insya-Allah semua buka komen, gambar terkejut. Macam tu. Dia kata sudah delete macam mana. Dulu waktu zaman kita jauh daripada sifat malu, kita akan tunjuk kemaksiatan kita. Tapi makin kita kenal Allah, makin bertambah sifat malu. Peringkat pertama dengan malu ni tuan-tuan, ialah dia mula meninggalkan maksiat di depan orang. Tu peringkat paling pertama. Dulu waktu dia tak kenal Allah, dia boleh buat maksiat dan ditunjuk ke orang. Dia bangga dengan maksiat dia. Dia naik motor dua-dua orang, duduk atas motor tuan-tuan sekalian. Kalau orang tegur sikit, dia marah orang balik. Orang duk tengok ni macam anak siapa-siapa ni. Dia tengok, marah orang tu tengok dia. You jaga kain, jaga macam mana? Jaga, jangan duk jaga fikir orang. Dia kata, aku buat dia marah orang bila orang nasihat dia. Zaman dia duduk dalam kejahilan. Allah bagi hidayah dia lagu mana tak tahu. Dia jadi orang masjid, mula duk main duk kuliah. Benda pertama dia buat, peringkat pertama, bila Allah masukkan, campakkan sifat malu dalam diri dia, dia mula tinggal maksiat depan orang. Belakang orang duk buat lagi, senyap-senyap duk buat lagi, senyap-senyap masih buat lagi. Depan orang dah tunjuk baik sikit dah. Nampak baik dah. Tuan-tuan, mungkin kita ni sebahagian ni masih duduk peringkat ni. Mai makrifah lagi dia kenal Allah, mengaji lagi, makin kenal Allah, dia mula meninggalkan maksiat. Bukan setakat belakang orang, depan orang pun dia tinggal. Bukan setakat depan orang, belakang orang pun dia tinggal dah. Dia dah mula malu dengan Allah. Dia kata Allah melihat aku,
Allah tahu apa aku buat, malaikat catat kiri kanan. Namanya Said Muhammad. Dia mula tinggal. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah sebenarnya kamu nampak Allah, tapi kalau kamu nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Dia duduk di peringkat ihsan yang namanya muraqabah. Ihsan ni ada dua peringkat. Satu musyahadah. Musyahadah ni seolah macam nampak Allah. Dia ibadat tu macam nampak kebesaran Allah. Peringkat nombor dua pada ihsan ni ialah muraqabah. Dia merasa dia dilihat. Dia merasa dia diperhatikan. Pilah tak mana pun dia tahu Allah tengok dia. Maka di belakang orang pun dia tinggal maksiat. Peringkat ketiga, makin dia kenal Allah, dia malu untuk meninggalkan kemaksiatan. Dia malu untuk meninggalkan kebaikan. Macam mana malu nak tinggal kebaikan ni? Tak semayang sunat, malu aku dengan Allah. Tak baca Quran, malu aku, Allah bagi mata kat aku tak boleh guna untuk baca Quran. Faham ni? Telajak tidur sikit, malu aku, Allah bagi aku hidup, Allah bagi aku sihat elok, tak boleh nak bangkit tahajud walau 2 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, dia masih duduk rumah, malu aku kat Allah, bunyi azan dekat rumah aku tak boleh nak pergi lagi. Dia mula malu dalam meninggalkan ketaatan. Ni peringkat di antara peringkat yang tertinggi. Kita duduk tahu mana? Tuan-tuan nilai sendiri. Faham ni Ustaz Muhammad? Tapi kalau masih tak segan, tak malu dan isytihar maksiat, maksudnya kita masih duduk jauh daripada sifat ihsan. Malu tu tak ada pada diri kita. Kita boleh buat apa saja kita suka. Allahumma salli alaihi wasallam.